Dengan nilai dagangan ekspor mencecah lebih RM1 bilion pada 2023, industri nanas terus melonjak maju memperkukuh rantaian bekalan sekaligus memacu sektor pertanian negara. Dalam usaha untuk terus memperkasa industri nanas, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM mengambil pendekatan kreatif menerusi penganjuran kejohanan bola sepak Piala Ketua Pengarah bawah 12 tahun. Menurut Ketua Pengarahnya Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh, program berkenaan selari dengan usaha LPNM untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya generasi muda terhadap potensi industri nanas. Pra-acara ini memang diadakan di peringkat awal bagi Hari Nanas Malaysia yang akan diadakan pada 27 hari bulan Jun 2025. Dan of course, ini adalah satu acara untuk kita create awareness, untuk kita tarik perhatian semua masyarakat di dalam negara kita bahawa wujudnya Hari Nanas dan kewujudan industri nanas di Malaysia ni adalah satu kebanggaan. Berlangsung di Johor baru semalam, kejohanan itu adalah pra-acara rasmi sempena sambutan Hari Nanas Malaysia 2025 yang akan berlangsung di Karnival Jom Heboh Johor bertempat di Padang B, Angsana Johor Bahru Mall dari 27 hingga 29 Jun ini. Tujuan utamanya untuk mempromosikan Hari Nanas itu sendiri, ya. Dan di samping itu nanas ini dipromosikan dengan sedemikian rupa kerana kita beranggapan dan kita yakin bahawa nanas ini adalah simbol kepada perpaduan, simbol kepada institusi sosial khususnya keluarga. Tambahnya, inisiatif berkenaan salah satu usaha untuk mendekatkan jenama nanas Malaysia kepada komuniti, terutama golongan muda dan keluarga melalui pendekatan interaktif. Menerusi program itu, LPNM berharap imej nanas mampu diperkukuh sebagai salah satu komuniti utama negara selain meningkatkan semangat kebanggaan masyarakat terhadap produk tempatan.